Pada tahun 1963, sebuah negara baharu bernama Malaysia telah lahir. Tapi, ceritanya tak berakhir di situ sahaja. Sebaliknya, tahun-tahun awal penubuhannya dipenuhi dengan pelbagai ujian getih yang mengancam untuk meruntuhkan negara yang baru dibina ini. Jom kita selami cabaran-cabaran yang telah membentuk Malaysia yang kita kenali hari ini. Kelahiran Malaysia, ia bukanlah penamat cerita tetapi sebenarnya ia adalah permulaan satu babak baharu yang penuh dengan cabaran. Seperti yang kita boleh lihat, ancaman datang dari segenap penjuru, politik, keselamatan, ekonomi dan juga sosial. Setiap satu daripadanya betul-betul menguji Malaysia hingga ke tahap maksimum. Inilah persoalan paling besar sekali. Mampukah negara yang masih muda ini terus bertahan? Mari kita bongkar jawapannya satu persatu. Okey, ujian pertama bagi persekutuan ini datang lebih cepat daripada yang dijangkakan. Ia ibarat perpecahan dalam keluarga sendiri, iaitu pemisahan Singapura. Jadi, apa sebenarnya punca perpecahan ni? Slide ini membahagikannya kepada dua sebab utama, politik dan ekonomi. Dari segi politik, wujud pertembungan ideologi. Kerajaan persekutuan pada masa itu menentang konsep Malaysian Malaysia yang diperjuangkan oleh Lee Kuan Yew yang menuntut hak sama rata untuk semua kaum tanpa mengambil kira kedudukan istimewa. Dari sudut ekonomi pula, wujud pertikaian tentang isu-isu seperti pasaran bersama dan juga pinjaman. Namun, faktor penentu yang paling kritikal adalah isu perkauman. Apabila rusuhan kaum meletus di Singapura pada tahun 1964, ia menjadi satu isyarat yang amat menakutkan. Para pemimpin sedar, perbezaan ini terlalu berbahaya untuk dibiarkan berterusan. Akhirnya, pemisahan dilihat bukan sebagai satu kegagalan, tetapi sebagai satu-satunya cara untuk mengelakkan pertumpahan darah yang lebih besar. Baik, selesai dengan cabaran politik, Malaysia berdepan pula dengan musuh dalam selimun, ancaman daripada komunis. Ancaman ini sangat-sangat serius terutamanya di Sarawak. Peta ini menunjukkan kepada kita kawasan-kawasan panas di mana pemberontak komunis melancarkan perang gerila. Dan mereka bukan sahaja menyerang pos-pos tentera tapi mereka juga menyasarkan orang awam untuk menyebarkan ketakutan dan menentang pembentukan Malaysia. Kerajaan sudah tentu tidak berdiam diri. Garis masa ini menunjukkan betapa panjang dan sukarnya perjuangan menentang komunis. Bayangkan, selama 25 tahun, pelbagai operasi ketenteraan dilancarkan seperti Operasi Hammer dan Operasi Sri Aman sebelum akhirnya ancaman komunis di Sarawak tamat dengan termeterainya perjanjian damai pada tahun 1999. Dan jangan kita fikir ancaman ini hanya berlaku di dalam hutan. Pada tahun 1975, negara kita dikejutkan dengan insiden pengeboman Tugu Negara di Kuala Lumpur. Ini adalah satu mesej yang sangat jelas dan menakutkan. Tiada siapa yang selamat, walaupun di pusat ibu negara. Selain daripada ancaman senjata, ada satu lagi bom jangka yang perlu dijinakkan. Apa dia? Ekonomi negara yang tidak seimbang dan tidak adil. Ekonomi kita pada masa itu sangat rapuh. Kita terlalu bergantung pada getah dan biji timah. Jadi, bila harga komoditi dunia jatuh, seluruh negara akan terasa kesannya. Yang lebih parah lagi, kekayaan negara tidak dikongsi secara adil, kemiskinan berleluasa di kawasan luar bandar dan pembangunan sangat tidak seimbang antara negeri. Inilah isu-isu kritikal yang diwarisi oleh Malaysia. Untuk membetulkan keadaan ini, kerajaan telah melancarkan rancangan Malaysia Pertama. Ini bukan sekadar pelan biasa Ia adalah satu misi besar untuk menyusun semula masyarakat, mempelbagaikan ekonomi supaya kita tidak lagi bergantung pada getah dan biji timah dan yang paling penting sekali untuk merapatkan jurang antara yang kaya dengan yang miskin. Sekarang kita sampai kepada cabaran yang paling gelap dan paling menyakitkan. Satu tragedi yang parutnya kekal sehingga ke hari ini. Peristiwa 13 Mei 1969. Penting untuk kita faham, tragedi ini bukan berlaku dalam sekelip mata. Ia adalah letusan kemarahan yang sudah lama terpendam. Puncanya, seperti yang disenaraikan, adalah ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang telah wujud sekian lama, yang akhirnya meletup akibat hasutan politik yang tidak bertanggungjawab semasa pilihan raya. Apabila demokrasi gagal berfungsi, negara telah diisytiharkan darurat. Sebuah badan khas ditubuhkan untuk mengambil alih pentadbiran negara, Mageran atau Majlis Gerakan Negara. Misinya hanya satu, memulihkan keamanan dengan apa cara sekalipun.
Inilah barisan kepimpinan yang memikul tugas yang amat berat ini. Diketuai oleh Tun Abdul Razak, Mageran diberikan kuasa penuh untuk mentadbir negara, menenangkan keadaan dan yang paling mustahak merangka semula masa depan Malaysia. Daripada semua krisis ini, lahirlah satu persoalan. Adakah Malaysia akan hancur? Sebaliknya, seperti besi yang ditempa di dalam api, Malaysia bangkit menjadi lebih kuat dan lebih tabah. Setiap cabaran yang telah kita lihat, pemisahan Singapura, ancaman komunis, kemiskinan dan rusuhan kaum, telah mengajar kita sesuatu yang amat berharga. Daripada ujian-ujian inilah identiti kebangsaan kita terbentuk. Kita belajar bahawa kekuatan sebenar negara ini bukanlah terletak pada ekonominya semata-mata, tetapi pada perpaduan rakyatnya. Jadi, kita akhiri kupasan kali ini dengan satu persoalan untuk anda renungkan. Bagaimanakah pengajaran daripada cabaran-cabaran awal ini masih lagi membentuk Malaysia yang kita diami pada hari ini? Parut-parut sejarah ini bukanlah sekadar kenangan. Ia adalah satu pengajaran yang membentuk setiap dasar, setiap undang-undang dan setiap hubungan antara kita sehingga kini. Fikirkanlah.